Hari ini kami sedang berkumpul di Malaysia Petroleum Club untuk menghadiri majlis meraikan komiti iaitu meet and greet. Kita duduk dalam G100 ni, kita jangan menumpang tetapi kita kena menyumbang. Jadi with G100 Network, success is predictable. See you at the top. Sepanjang saya berkhidmat dengan G100, saya belajar banyak perkara dengan para leaders dan juga para achievers. Bila saya belajar dengan mereka, saya tahu apa yang mereka tahu, saya buat apa yang mereka buat dan Alhamdulillah hari ini saya dapat apa yang mereka dapat. Tanpa kalian, program G100 tak dapat berjalan. So, terus kita berkhidmat, terus kita memberi kebaikan kepada G100 untuk capai lebih banyak kejayaan. Apa yang saya dapat join sebagai komiti G100, yang pertama saya dapat associate dan bekerjasama dengan ramai achievers pelbagai latar belakang, dan dalam masa yang sama saya dapat belajar daripada mereka bagaimana untuk bekerja dalam satu organisasi dan banyak toolset teknikal yang saya dapat belajar daripada mereka. Jadi inilah peluang yang saya dapat yang saya tak dapat dekat tempat kerja saya. Apa yang saya dapat daripada G100 tuan-puan, G100 dah bagi kita macam-macam. Bagi saya, tanpa G100, saya tak akan ada di sini. Saya susah nak grow dan saya tak boleh nak bina tim tuan-puan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada G100 yang mana yang ada peluang untuk join sebagai komiti. Jangan lupa apply.